Hari ini, kita akan menganalisis model perniagaan kopi kenangan menggunakan bisnes model Canvas atau BMC. Kopi kenangan ialah jenama kopi premium mampu milik dari Indonesia yang didayakan oleh teknologi. Dilancarkan pada tahun 2017 oleh Edward Tirtanata dan James Prananto, jenama ini berkembang dengan pantas melalui model mudah alih dahulu, ambil terus dan grab and go. Kopi kenangan menarik untuk dikaji kerana ia merapatkan jurang antara dua pasaran. Di satu pihak, terdapat rangkaian kopi antarabangsa yang lebih premium. Di pihak lain, terdapat penjaja kopi tempatan yang lebih murah tetapi kurang konsisten dari segi pengalaman jenama. Pada tahun 2021, Kopi Kenangan menjadi syarikat Unicorn F dan B pertama di Asia Tenggara. Dengan lebih 850 cawangan dan beberapa jenama cabang, syarikat ini membina kedudukan yang kuat dalam pasaran kopi moden Indonesia dan menyasarkan pertumbuhan serantau. Kekuatan modelnya terletak pada gabungan teknologi, rasa tempatan, pesanan mudah alih, penjenamaan gaya hidup, dan penggunaan data dalam operasi harian. Nota penting, analisis ini berdasarkan pemerhatian perniagaan dan maklumat awam, bukan dokumen rasmi daripada Kopi Kenangan. 1. Segmen pelanggan. Segmen pelanggan menerangkan kumpulan pengguna utama yang dilayani oleh perniagaan. Bagi Kopi Kenangan, pelanggan utama ialah profesional muda, milenial bandar, Gen Z, pelajar, pekerja pejabat, pengguna digital asli, dan kelas pertengahan bandar yang sedang berkembang. Kumpulan ini mahukan kopi yang berkualiti, mudah dibeli, cepat disediakan, dan masih mampu milik. Mereka juga aktif menggunakan aplikasi mudah alih, media sosial, e-dompet, dan promosi digital. Kopi Kenangan turut melayani pelanggan yang mencari kemewahan mampu milik. Mereka mahu pengalaman seperti jenama premium, tetapi pada harga yang lebih sesuai dengan pendapatan harian mereka. Subsegmen tambahan termasuk pekerja gig, penghantar makanan, pekerja bebas, pelanggan di bandar satelit, pengguna yang terpengaruh dengan trend media sosial, serta pengguna yang mementingkan kesihatan seperti pilihan rendah gula atau tanpa tenusu. Analisis. Kekuatan utama Kopi Kenangan ialah fokus yang tajam kepada kelas pertengahan Indonesia yang semakin meningkat. Segmen ini besar, digital, aspiratif, dan mempunyai keinginan untuk membeli produk gaya hidup secara kerap. Namun, jenama ini boleh membuka ruang pertumbuhan tambahan dengan menumpukan lebih banyak kepada segmen niche seperti pengguna berasaskan tumbuhan, pelanggan peka kelestarian, pelanggan halal conscious, dan pengguna lebih berumur yang mahukan pilihan lebih ringan. Ulasan strategik. Pemahaman pelanggan yang lebih mendalam akan membolehkan Kopi Kenangan memperibadikan tawaran, promosi, dan inovasi produk. Semakin luas tetapi tepat segmentasinya, semakin kuat daya tahan jenama terhadap perubahan trend pengguna dan tekanan ekonomi. 2. Cadangan nilai. Cadangan nilai menerangkan manfaat utama yang diberikan kepada pelanggan. Kopi Kenangan menawarkan kemewahan mampu milik, iaitu keseimbangan antara kopi berkualiti premium dan harga yang boleh dicapai oleh pasaran massa. Nilai utamanya bukan sekadar kopi. Ia menawarkan pengalaman bandar yang pantas, moden, mudah dan dekat dengan budaya tempatan. Antara cadangan nilai utama ialah harga yang lebih rendah berbanding jenama kopi premium antarabangsa, rasa tempatan seperti kopi susu gula aren, pembungkusan yang menarik, reka bentuk kedai yang sesuai untuk media sosial, dan ganjaran dalam aplikasi. Nama produk dan gaya komunikasi juga memainkan peranan penting. Contohnya, nama yang bersifat nostalgia dan emosional menjadikan jenama lebih mudah diingati dan lebih dekat dengan pelanggan muda. Analisis. Kopi Kenangan menang kerana berjaya menjadikan kopi premium terasa lebih demokratik. Ia tidak meletakkan dirinya sebagai kopi murah. Sebaliknya, ia meletakkan dirinya sebagai kopi moden yang masih mampu dibeli secara kerap. Inovasi seperti pilihan rendah gula, berasaskan tumbuhan, menu bermusim, dan produk edisi terhad boleh memperkuat cadangan nilai ini. Ulasan strategik. Untuk kekal relevan, Kopi Kenangan perlu terus mengantisipasi perubahan nilai pelanggan seperti kesihatan, kelestarian,
pemperibadian, dan pengalaman digital. Cadangan nilai masa depan perlu bukan sahaja sedap dan murah, tetapi juga lebih sihat, lebih mudah, lebih diperibadikan, dan lebih bertanggungjawab. 3. Saluran. Saluran menerangkan bagaimana syarikat menyampaikan produk dan nilai kepada pelanggan. Kopi Kenangan menggunakan pendekatan omnichannel yang menggabungkan kedai fizikal, aplikasi mudah alih, platform penghantaran makanan, media sosial, dan kempen digital. Kedai fizikal ditempatkan di kawasan strategik seperti pusat beli belah, menara pejabat, hub pengangkutan, kawasan peruncitan, dan lokasi trafik tinggi. Aplikasi mudah alih membolehkan prapesanan, promosi masa nyata, pembayaran digital, sejarah pembelian, dan ganjaran kesetiaan. Platform seperti GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood membantu penghantaran jarak terakhir dan meluaskan capaian tanpa perlu membuka terlalu banyak cawangan fizikal. Media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube pula digunakan untuk membina kesedaran, melancarkan produk baharu, dan menarik pengguna gaya hidup. Analisis. Kekuatan saluran Kopi Kenangan ialah integrasi antara dunia fizikal dan digital. Pelanggan boleh melihat jenama, membeli di kedai, membuat pesanan melalui aplikasi, atau mendapatkan produk melalui penghantaran. Namun, kebergantungan kepada platform pihak ketiga boleh meningkatkan kos komisen dan mengurangkan kawalan data pelanggan. Ulasan strategik. Kopi Kenangan perlu terus memperkukuh saluran milik sendiri seperti aplikasi, langganan penghantaran, program keahlian, dan komuniti digital. Analitik saluran juga penting untuk memastikan setiap kempen, kedai, dan platform penghantaran memberi pulangan yang jelas. 4. Hubungan pelanggan. Hubungan pelanggan menerangkan bagaimana jenama membina, mengekalkan, dan memperdalam hubungan dengan pelanggan. Kopi Kenangan menggunakan pengalaman digital dan fizikal untuk mendorong pembelian berulang. Melalui aplikasi, pelanggan boleh menerima ganjaran kesetiaan, promosi diperibadikan, pemberitahuan push, akses produk baharu, dan tawaran bermusim. Media sosial pula digunakan untuk membina hubungan emosi melalui meme, humor, penceritaan, kolaborasi influencer, dan kandungan yang dekat dengan budaya anak muda. Sokongan pelanggan melalui sembang digital, pusat bantuan dalam aplikasi, dan staf kedai yang terlatih membantu mengurangkan masalah perkhidmatan. Maklum balas pelanggan juga boleh digunakan untuk R&D produk, reka bentuk promosi, dan penambahbaikan pengalaman kedai. Analisis. Kopi Kenangan mempunyai kekuatan dalam hubungan pelanggan digital, tetapi ruang untuk memperdalam hubungan emosi masih besar. Program kesetiaan yang lebih bertaraf, ganjaran hari lahir, akses eksklusif, komuniti pelanggan, dan acara fizikal boleh meningkatkan kesetiaan. Ulasan strategik. Matlamat utama bukan sekadar membuat pelanggan membeli sekali lagi. Matlamat sebenar ialah menjadikan Kopi Kenangan sebahagian daripada rutin harian dan identiti gaya hidup pelanggan. 5. Aliran pendapatan. Aliran pendapatan menerangkan bagaimana syarikat memperoleh wang. Pendapatan utama Kopi Kenangan datang daripada jualan minuman kopi melalui kedai fizikal, aplikasi mudah alih dan platform penghantaran. Produk seperti kopi susu gula aren dan variasi kopi lain menjadi pemacu utama kerana sesuai dengan pembelian harian dan pembelian berulang. Aliran kedua datang daripada minuman bukan kopi seperti teh, coklat, minuman susu, dan minuman bermusim. Aliran ketiga datang daripada makanan pelengkap seperti roti, pastry, snack dan jenama cabang seperti cerita roti atau Cigo. Aliran tambahan boleh datang daripada merchandise, minuman sedia diminum, produk runcit, bundel bermusim, pakej korporat, kredit prabayar kopi, dan kemungkinan franse atau pelesenan serantau. Analisis. Kekuatan pendapatan Kopi Kenangan ialah volume dan kekerapan pembelian. Kopi ialah produk rutin. Jika jenama berjaya menjadi sebahagian daripada rutin pagi atau kerja pelanggan, pendapatan menjadi lebih stabil. Namun, terlalu bergantung kepada volume minuman boleh menekan margin jika kos bahan, sewa dan penghantaran meningkat. Ulasan strategik. Model langganan, kredit prabayar,
pakej pejabat, produk runcit, dan white label boleh menstabilkan pendapatan. Kopi kenangan perlu membina gabungan seimbang antara pendapatan transaksi, pendapatan berulang, dan pendapatan berasaskan jenama. 6. Sumber utama. Sumber utama ialah aset penting yang membolehkan model perniagaan berfungsi. Bagi kopi kenangan, sumber utama pertama ialah jenama. Dalam pasaran kopi yang padat, jenama yang kuat membantu membezakan produk dan membina kepercayaan. Sumber kedua ialah teknologi. Aplikasi mudah alih, sistem pesanan, CRM, POS, data pelanggan, dan analitik membantu operasi menjadi lebih pantas dan responsif. Sumber ketiga ialah R&D produk, resipi dan kawalan rasa. Konsistensi rasa adalah kritikal apabila jenama mempunyai ratusan cawangan. Sumber keempat ialah rantaian bekalan, termasuk biji kopi, susu, gula aren, bahan bukan tenusu, pembungkusan dan logistik. Sumber kelima ialah tenaga kerja. Barista, pasukan operasi, pasukan teknologi, pasukan pemasaran, dan pasukan pengembangan lokasi semuanya menyumbang kepada pengalaman pelanggan. Sumber keenam ialah sokongan pelabur dan modal pertumbuhan yang membantu jenama berkembang dengan lebih pantas. Analisis. Kekuatan kopi kenangan ialah gabungan sumber nyata dan tidak nyata. Ia bukan hanya mempunyai kedai. Ia mempunyai jenama, data, aplikasi, SOP, resipi dan keupayaan pengembangan. Ulasan strategik. Pelaburan masa depan perlu menumpukan kepada AI, pembelajaran mesin, ketelusan rantaian bekalan, sistem tenaga kerja bersepadu, dan pengalaman mudah alih yang lebih baik. Sumber ini akan menentukan sama ada kopi kenangan boleh mengekalkan skala tanpa mengorbankan kualiti. 7. Aktiviti utama. Aktiviti utama ialah tindakan penting yang perlu dilakukan setiap hari untuk memastikan perniagaan berjalan. Aktiviti pertama ialah penyediaan minuman secara konsisten di semua cawangan. Aktiviti kedua ialah pembangunan menu dan ujian produk baharu, termasuk menu bermusim, edisi terhad dan variasi tempatan. Aktiviti ketiga ialah pengurusan operasi kedai seperti latihan barista, kawalan kualiti, pemantauan inventori, dan pematuhan SOP. Aktiviti keempat ialah penyelenggaraan teknologi, termasuk aplikasi mudah alih, integrasi pembayaran, penjejakan pesanan, sistem ganjaran, dan data pelanggan. Aktiviti kelima ialah pemasaran digital dan kolaborasi jenama untuk mengekalkan perhatian pelanggan. Aktiviti keenam ialah pengurusan rantaian bekalan, pembelian pusat, logistik, dan pengurangan pembaziran. Analisis. Kopi kenangan berkembang pantas, tetapi pertumbuhan pantas membawa risiko ketidakkonsistenan. Semakin banyak cawangan dibuka, semakin penting SOP, latihan, automasi, dan audit kualiti. Ulasan strategik. Kopi kenangan perlu memperkukuh playbook pengembangan modular, ramalan permintaan berasaskan AI, analitik inventory, dan dashboard prestasi cawangan. Keupayaan operasi yang disiplin akan menjadi kunci untuk mempertahankan kualiti ketika skala semakin besar. 8. Rakan kongsi utama. Rakan kongsi utama membantu syarikat berkembang, mengurangkan risiko, dan mendapatkan keupayaan yang tidak semuanya perlu dibina secara dalaman. Rakan kongsi pertama ialah pembekal bahan mentah seperti biji kopi, susu, gula aren, bahan perisa, bahan bukan tenusu, dan pembungkusan. Rakan kongsi kedua ialah pemilik pusat beli belah, pemaju hartanah, dan pengendali lokasi strategik. Rakan kongsi ketiga ialah platform penghantaran seperti GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Rakan kongsi keempat ialah e-wallet, bank, pembayaran QR, dan penyedia teknologi kewangan. Rakan kongsi kelima ialah pelabur, agensi pemasaran, pencipta kandungan, universiti, akademi barista, penyedia teknologi awan, dan firma analitik. Rakan kongsi kelestarian dan NGO juga boleh membantu inisiatif ESG, pembungkusan mesra alam, dan pelaporan impak sosial. Analisis. Perkongsian mempercepatkan pengedaran dan pendedahan jenama. Namun, terlalu bergantung pada rakan pihak ketiga boleh mengurangkan kawalan kos, data dan pengalaman pelanggan.
Ulasan strategik. Untuk pengembangan ASEAN, Kopi Kenangan perlu membina rangkaian bekalan serantau, rakan logistik pintar, rakan ESG, dan kolaborasi silang dengan jenama gaya hidup atau kesihatan. Rakan kongsi yang betul boleh mempercepatkan skala tanpa menambah beban operasi yang terlalu besar. 9. Struktur kos. Struktur kos menerangkan perbelanjaan utama yang perlu ditanggung oleh perniagaan. Kos utama Kopi Kenangan termasuk sewa dan ubah suai kedai, gaji pekerja, latihan barista, bahan mentah, pembungkusan, teknologi, pemasaran, logistik dan sokongan pelanggan. Kos teknologi merangkumi POS, CRM, aplikasi mudah alih, keselamatan data, sistem analitik, dashboard AI, dan kemaskini sistem. Kos pemasaran termasuk kempen digital, influencer, pemerolehan pengguna, promosi dan aktiviti pelancaran produk. Kos rantaian bekalan merangkumi penyimpanan, penghantaran bahan mentah, kawalan inventori, dan koordinasi penghantaran untuk kawasan berisipadu tinggi. Kos tambahan termasuk lesen, pematuhan, insurans, utiliti, langganan perisian, dan overhead pentadbiran. Analisis. Cabaran utama Kopi Kenangan ialah mengekalkan harga mampu milik sambil menanggung kos lokasi, teknologi, pemasaran, dan bahan mentah yang semakin meningkat. Jika kos tidak dikawal, cadangan nilai premium mampu milik boleh terjejas. Ulasan strategik. Strategi kos perlu berasaskan teknologi, pembelian pukal, dapur pusat, hub logistik bersama, automasi inventori, dan analitik permintaan. Kunci kejayaan ialah mengekalkan keseimbangan antara pertumbuhan agresif, pengalaman pelanggan dan margin keuntungan yang sihat. Penutup, melalui bisnes model Canvas, kita dapat melihat bahawa Kopi Kenangan bukan sekadar perniagaan kopi. Ia ialah model platform F dan B yang menggabungkan produk, teknologi, data, jenama dan operasi berskala. Kejayaannya datang daripada pemahaman yang jelas terhadap kelas pertengahan bandar Indonesia, penggunaan saluran digital, cadangan nilai premium mampu milik, dan keupayaan mengekalkan pengalaman pelanggan yang konsisten. Namun, cabaran masa depan termasuk tekanan kos, persaingan sengit, keperluan inovasi produk, kelestarian, dan pengembangan serantau. Pengajaran utama daripada BMC Kopi Kenangan ialah jenama F dan B moden tidak cukup hanya mempunyai produk yang sedap. Ia perlu mempunyai sistem operasi, data pelanggan, penjenamaan yang relevan, dan keupayaan untuk berkembang tanpa kehilangan kualiti.